tersengit je. Bila orang datang? Baru betul. Assalamualaikum dan hai korang. Saya Adel Iman Zara Dan saya Asma Fatihah, wartawan Press TV anda pada hari ini. Korang nak tahu tak? Hari ini sekolah kami ada majlis peluncuran Jom Jadi Baik, Sekolah Penyayang, Minda Sehat, Anti Buli dan Anti Dada. saya hampir terlupa. Antara tentatif program ini ialah ucapan ketua guru bimbingan dan kaunseling, guru besar, gimik dan lain-lain. Wow, Asma, best ke program ni? Mestilah best. Kalau nak tahu lebih lanjut, layanlah kontak kami ni. Jom. 2021. Bersama saya, Cikgu Salwati, Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, khabar baik. Bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Boleh? Baiklah. Soalan pertama, apakah harapan Cikgu terhadap sekolah ini pada masa yang akan datang selepas program ini? Okey, harapan cikgu wakil semua guru-guru SK Paya Rumput adalah supaya setelah lancarnya program ini, sekolah kita dapat membudayakan sekolah yang selamat. Okey, semua warga SK Paya Rumput dapat merealisasikan menyokong program ini untuk menghasilkan SK Paya Rumput yang selamat, terutamanya anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, soalan kedua. Apakah pesanan pula untuk murid-murid SK Paya Rumput? Okey, pesanan cikgu dan juga mewakili semua guru-guru SK Paya Rumput adalah supaya murid-murid apa-apa jua mesti fikir masa depan. Setiap tindakan yang ingin dibuat mesti fikir masa depan. Okey, sama-sama kita jayakan program Sekolah Selamat dengan formula Sekolah Selamat, iaitu adab didahulukan, ilmu diperkasakan, hentikan buli, jom jadi baik, anak baik lagi cerdik, hati bersih, sekolah selamat. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Okey, sama-sama. Bye. Energi sekejap je dah zero. Sorry sikit Saya ni penat sebab saya ni hebat. Bukan macam awak tu. Saya nak tanya awak ni. Tadi kan ada ceramah baik, jadi baik kan? Awak dah jadi baik ke belum? Saya ni tak keluar duit sebab saya ni dah jadi seinsaf-insaf manusia dan sebaik-baik manusia tau. Tapi betul juga Asma. Apa yang awak cakap tu, program ni memang best. Betul lah tu. Program ni memang best gila. Tapi kita ada banyak-banyak tajuk. Awak paling suka tajuk yang mana? Saya suka anti buli dengan anti dada. Sebab dua-dua tu kalau kita buat benda tu akan rosakkan mental kita. Saya suka minda sehat. Nanti saya boleh jadi sehat lagi daripada awak. Korang ingat tahu buli dengan dadah tu? No. Okey, itu sahaja daripada kami. Saya Adela Iman Zara dan saya Asma Fatihah. Itu sahaja untuk episod kali ini. Wartawan Press TV.